Kalau sebut tentang perjalanan umrah dan haji, perkara yang sering jadi perhatian ialah pengangkutan. Setiap jemaah mempunyai pengalaman dan cerita sendiri. Daripada kami cerita panjang, jom kita tengok testimoni, pengalaman dan cerita jemaah-jemaah kita. Pihak Almoni sangat cekap dalam mengendalikan kes-kes yang di luar jangka. Jadi terus ada planning, ada strategi, itu yang penting. Sebab saya dapat jadi pengurusan transport sebenarnya untuk bus shuttle, saya sangat puji lah. Sebab dia sangat cekap untuk mengendali kes-kes macam tu. Almoni disediakan shuttle bus. Memang perkhidmatan tu sentiasa ada. Bas publik pun banyak. Jadi tidak ada masalah dari segi transport berulang-alik kita yang mau berulang-alik. Jadi dari segi transport, saya pujilah. Dari segi to be sincere, Harmoni dia jarak dia, biasa orang tanya berapa jarak kan, and then dari segi 4 km pun ada disediakan shuttle bus, dan saya tengok kekerapan shuttle bus tu banyak tu. Dari situ dah memudahkanlah pergerakan jemaah untuk ulang-alik daripada hotel ke Tanah Haram. Air tak ada masalah, bas tak ada masalah pun. Bagus, mantap.